Okay, hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's good, guys? Okay, hari ni Bapi akan terangkan untuk chapter 6. Chapter 6. Chapter 6 untuk Zero to Hero ni. Zero to Hero ni adalah berkaitan apa? SNR. SNR. SNR ni apa? SNR ni adalah support and resistance. Okay, support and resistance. Okay, support and resistance. So, korang kena tahu apa itu support, apa itu resistance. Untuk support dia berfungsi sebagai lantai. Ingat benda ni dulu. Resistance ni dia berfungsi sebagai atap. Support and resistance, lantai dan juga atap. Korang dah belajar kan daripada chapter-chapter atas, sideway tu apa, uptrend tu apa, downtrend tu apa. Okay, Bapi terangkan bagi sideway bagi sideway Bapi terangkan. Alright, so untuk sideway dia bergerak seperti ini kan. Dia bergerak seperti ini, okay. Bawah, atas. Okay. So, resistance adalah atas ni kan. Resistance adalah atas ni. And then, support adalah bawah ni. Kenapa Babi cakap macam tu? Okay, support kan lantai kan. Support adalah apa? Support adalah lantai. Dan resistance adalah atap. So, dekat atas ni adalah atap kan. Ni adalah lantai. Ni adalah contoh-contohnya gang. Ibaratkannya apa? Ibaratkan kalau korang berdiri dekat sini, bawah kaki korang mesti korang berpijak pada lantai. Dan juga atas kepala korang mestilah ada atap. Ibarat korang duduk dalam rumah tau. Ibarat korang duduk dalam rumah. Okay, so korang faham untuk yang ni? Alright, support ni juga apa benda spesifiknya? Okay, maksud spesifiknya adalah price mencecah harga murah. Okay, untuk support support. Manakala yang resistant pula price mencecah harga mahal. Harga mahal. So, kalau korang nampak, kalau harga murah, apa yang biasanya orang akan beli? Biasanya orang akan buat? Orang akan beli kan? Orang akan buy. Harga murah. Dan juga harga mahal, apa orang akan buat? Orang akan jual, sell. So, korang nampak dekat situ. So, dekat resistance, kita sell. Nampak? Kita sell dekat resistance. Dekat bahagian support kita buy. Kenapa buy dekat support? Sebab price telah mencapai harga murah. Kenapa kita sell dekat resistance? Sebab price telah mencecah harga yang mahal. Okay. So, resistance ni adalah resistance. Ni support. Okay. So, dekat bucu-bucu A tu, korang kena ingat dua benda juga. A, kita apa? Kita sell. U, kita buy. Kenapa? Apa A dengan U ni? Okay, kalau korang nampak dalam Bampin punya Bapi lukis ni, sideway ni, nampak tak? Dekat resistance tu, dia membentuk A. Nampak tak? Ni membentuk A, dan juga A. A, korang kena buat apa? Korang kena sell. Korang kena sell dekat A tu. And then buy dekat U. Nampak tak? Dekat support ni U. Korang buy. Okay. So, kita move forward ke dalam apa? Kita move forward ke dalam chart. Okay. Kita move forward ke dalam chart. Alright. So, untuk dalam chart, contoh untuk sideway dan juga support and resistance untuk korang. Okay. Ni kalau Bampin zoom out tau. Kalau zoom in, dia akan nampaklah chart. Tapi kalau Bampin zoom out, dia akan membentuk macam ni. Alright, so Bampin dah nampak. Contohnya, untuk kita
tandakan support and resistance, korang kena ingat Okay, korang kena ingat. Contoh ni. Ni adalah bahagian support dan juga ni adalah resistance, gang. Support and resistance. Korang nampak tak? Support and resistance. Dua benda ni. Support and resistance. Sebab apa? Sebab apa situ support, sebab apa situ resistance? Okay. Kalau korang nampak dekat sini, price bermain dekat sini sahaja. Nampak tak? So, price berada dalam keadaan apa? Sideway. Okay, sideway. Dia berada dalam keadaan sideway. So, korang dah nampak macam kita terangkan, atas ni adalah R, iaitu resistance, dan bawah ni adalah S, iaitu support. Korang nampak nampak macam mana dia bergerak. So, time apa? Kalau macam Bampin cakap juga tadi, alright, kejap. Lancat. Okay, nampak tak, geng? Korang nampak tak? Ni membentuk apa? U. Ni membentuk U. Ni U. Sekejap. Ni U. Tu adalah U. Macam kita faham, U adalah buy. Okay. A adalah sell. Okay. Ni bentuk A. Ni bentuk A. Ni bentuk A. Ni bentuk A. Sebab itulah Bampin cakap, U adalah buy, A adalah sell. Untuk korang mudah lagi faham. Kalau buka line chart, korang nampak. Okay, korang nampak. Alright. So, dekat bahagian sini ni, apa yang kita perlu buat, Bampin? Alright. So, macam Bampin cakap, resistance ni adalah harga mahal. Okay, ni harga mahal ni, atas ni. And then ni support bawah. Ni harga murah. Okay. So, untuk harga murah ni, yang U tadi tu, harga murah, korang apa? Korang buy dekat sini. Buy dekat sini. Okay. Korang buy. Okay. And then korang sell pada harga mahal. Korang sell kat sini. Sell kat sini. Tu adalah contoh-contohnya, gang. Alright. So, clear? Macam mana? Adalah seperti inilah. Seperti ini. Okay. So, kita move lagi ke dalam kita punya teori, iaitu kita move lagi, apa itu support become resistant. Apa itu support become resistant? Dan apa itu resistant become support? Apa dua benda ni? Apa dua benda ni? Support become resistant dan juga resistant become support. Okay, kalau korang nak tahu, dia daripada okay, dia daripada harga murah menjadi mahal. Harga murah menjadi mahal. Kalau yang ni, harga mahal menjadi murah. Okay, so macam mana tu, Bampin? Alright, so support become resistant ni. Support become resistant. Okay, Bampin tulis dia sebagai SBR. Support become resistant. Okay, SBR. Okay, support become resistant ni berada pada, kebayangkannya pada downtrend, guys. Okay, downtrend. Contohnya macam mana? Okay, downtrend. So, korang nampak dekat sini, dekat bahagian sini. Okay. So, ni asalnya adalah support. Okay, ni adalah support. Dia break ke bawah, dia naik balik dekat support ni, dia menjadi resistant. Resistant yang baru. So, S
support become resistant. Support become resistant. Daripada support menjadi resistant. Apa yang korang perlu buat kalau support become resistant ni? Okay, kalau support become resistant terjadi, korang kena sell. Korang kena sell dekat mana? Sell dekat resistant baru ni. Korang kena sell. Korang kena sell. So, korang nampak apa yang perlu korang buat untuk counter balik. So, korang sell dekat situ adalah sebab apa? Okay, contohnya harga murah ni. Harga murah berada dekat sini. Korang beli, lepas tu harga jatuh lagi kan? Mesti korang akan rugi, betul tak? Korang akan tunggu harga naik balik. Harga naik balik dekat sini untuk korang jual. Nampak tak? And korang kena ingat, you adalah buy. Okay, you adalah buy, A adalah sell. So dekat sini adalah you kita buy. And then dia menjadi resistant balik ni. Nampak tak bentuk A tu? A kita sell. Alright. So ni adalah contoh untuk support become resistant. Babi terangkan dalam mudah punya structure lah untuk korang. Mudah punya structure. Alright. So kita tengok dekat sini juga. Okay. So kalau korang nampak price melakukan sideway. Macam Babi cakap, dia downtrend kan untuk support become resistant. Okay, korang nampak tak? Bawah ni adalah apa? Adalah support. Okay, ingat ni adalah support. And then price melakukan breakout. Breakout ke bawah. And then dia naik balik, pull back. Korang entry apa? Entry sell. Sebab apa? Sebab daripada support ni dia menjadi resistant, gang. Nampak tak? Dia datang balik dekat tempat ni. Korang sell lah. Ni adalah contoh-contoh sepertinya, gang. Korang kena take note benda ni. Support, dia breakout, pullback, entry. The main formula Bapi dah terangkan. So gunakan the main formula. Ni dia breakout, dia pullback, korang entry. Okay. And korang kena ingat lah, macam biasalah, you adalah buy, A adalah sell. Korang kena ingat benda tu. Alright. Okay, so settle untuk support become resistant. Resistant become support macam mana pula? Okay, RBS, gang. RBS. Okay, RBS ni biasa berada pada uptrend. Resistant become support ni. Resistant become support ni kita kena buat apa? Dia berlawanan, kita kena buy pula. Kita kena buy. Biasanya dia ada pada uptrend. Okay, ada pada uptrend macam mana? Macam ni, gang. Okay. Alright, so kalau korang nampak dekat sini, sini. Korang nampak dah. A adalah resistant, A adalah sell, U adalah buy. So kalau korang nampak dekat sini adalah resistant. Okay, dia breakout. Okay, breakout ke atas, dia melakukan pullback ke bawah. Dia menjadi support. Which is korang kena apa? Korang kena buy, kan. Dekat mana? Dekat support tu korang kena buy tau. Korang kena buy dekat situ. So macam Babi cakap, A sell, U buy. Nampak tak? Sini membentuk apa? Membentuk U dekat support ni. Membentuk U. So korang kena apa? Korang kena buy. Contohnya, dia berlawanan sifat juga macam tadi. Harga tengah mahal, korang pun jual. Okay, korang jual. Mestilah kalau korang jual dekat sini, dia breakout. Okay, dia breakout, dia pull back, barulah korang entry. Korang jual, harga jadi makin mahal, mesti korang kerugi, kan. Aduh, kalau aku jual harga lagi mahal tu, mesti dapat untung. And then apa yang perlu korang buat? Korang tunggu dia jatuh sikit harga. Barulah korang beli balik. Okay,
Alright, so kita move kepada dalam chart. Biasanya uptrend kan, kita cari uptrend kan. Kita cari uptrend, let's go. Cari dekat sini jugalah kan. Okay, so kalau kita nampak dekat sini, kalau kita nampak, sekejap. Alright, so kalau kita nampak dekat sini, ni adalah zone, zone SNR tu. Mana lagi? Ni zone SNR. Ni pun zone SNR. Allah. Sekejap. Ni adalah zone SNR. Three of these adalah zone SNR. So, kalau korang nampak dekat sini, okay, price melakukan apa gang? Dekat sini adalah support. Then, sini adalah resistance. Nampak tak? So, dekat resistance ni, dia berbentuk A. Dia berbentuk A. Daripada dia pergi ke atas dan dia turun ke bawah. Dia berbentuk A. So, dia breakout pada areas ni. Dia breakout ke atas. Korang tunggu dia datang balik, breakout, pull back. Dekat dalam ni lah. Baru korang buat apa? Barulah korang entry buy. So, macam tu lah cara-caranya. Barulah korang entry buy. Okay? So, kita panggil dia sebagai apa? Resistance become support, RBS which is kita buat apa? Kita kena buy. Okay. So sesimpel itu sahaja untuk SNR, untuk kasih korang faham. Dia sama je. Ni adalah resistance baru. Dia breakout lagi ke atas, dia datang balik, korang buy lagi. Macam tu lah. And then dia pergi ke atas. Alright, settle untuk kita punya knowledge untuk hari ni. Okay, thank you untuk korang yang mana stay up dengan bumping. And untuk bonus key level untuk SNR ni Bumpy akan terangkan pada last chapter nanti. Okay, yang ni tak nak pening kepala lagi. Bumpy akan terangkan last chapter nanti. Sebab after korang faham semua, barulah best untuk Bumpy terangkan semua. Okay, Bumpy berundur diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye gang.